Salam sejahtera kepada semua pendengar. Nama saya Beatrice Dwi Tam Anwaini dari Sekolah SMK Taman Desa. Kod sekolah saya adalah WEA 0212. Pada hari yang mulia ini, saya ingin berbicara tentang novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif bin Talib. Novel ini mempunyai 375 muka surat dan ditulis pada tahun 2008. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan Adnan, iaitu watak utama cerita ini. Adnan membesar bawah jagaan ibu bapanya, Mak Mila dan Pak Saidi di kampung Sungai Ramal. Adnan merupakan anak sulung kepada dua orang adiknya bernama Ahmad dan Amarullah. Pak Saidi merupakan keturunan seorang pahlawan yang menjadi buruan Inggeris. Hal ini dirahsiakan oleh Pak Saidi demi keselamatan keluarganya. Pak Saidi juga merupakan seorang yang rajin bekerja dan memupuk semangat cinta akan tanah air. Sikap patriotisme ini diwarisi oleh Adnan yang suka membantu ayahnya di kebun. Namun, Pak Saidi tidak mahu anak-anaknya mewarisi pekerjaannya di kampung. Tetapi, dia ingin memastikan masa depan yang lebih baik untuk mereka. Oleh itu, dia menghantar Adnan dan adik-adiknya ke sekolah Inggeris walaupun mendapat tentangan daripada penduduk kampung yang takut dipengaruhi oleh masa British. Di situ, Adnan menghadapi banyak cabaran, tetapi akhirnya dia berjaya mendapat keputusan yang baik dalam pelajaran dan juga disenangi oleh rakan-rakan dan guru-guru. Selepas tamat persekolahannya, Adnan menjadi guru berlatih di Sekolah Melayu Sungai Ramal. Namun, cita-cita Adnan adalah untuk menjadi askar Melayu dan berjuang untuk tanah air sendiri. Setelah diberitahu tentera British ingin menubuhkan regimen askar Melayu, Adnan bertolak ke Port Dickson untuk menyertai kem latihan ketenteraan. Dengan menjalankan latihan bersungguh-sungguh, Adnan direkrut sebagai askar Melayu dan seterusnya dinaikkan pangkat menjadi Lieutenant Adnan. Semasa beliau balik ke kampung, Lieutenant Adnan berkahwin dengan Sofia, seorang guru di kampung Sungai Ramal. Mereka berdua dikurniakan 3 orang anak dan menetap di Pasir Panjang, Singapura di kem regimen askar Melayu. Semasa Perang Dunia Kedua tercetus, Lieutenant Adnan diberitahu bahawa tentera Jepun ingin menyerang Singapura. Dengan berat hati, beliau terpaksa menghantar Sofia dan anak-anaknya balik ke kampung untuk memastikan keselamatan mereka. Walaupun usaha British, tentera Jepun berjaya mendarat di tanah Melayu dan seterusnya menyerang Singapura. Dalam masa itu, banyak askar Melayu terkorban dalam pertempuran. Lieutenant Adnan memimpin anak buahnya untuk mempertahankan Bukit Chandu daripada kuasa Jepun. Akhirnya, seramai 42 anggota tentera regimen askar Melayu, termasuklah Lieutenant Adnan, terkorban dalam perang yang dahsyat itu. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, Lieutenant Adnan diiktiraf sebagai wirabangsa kerana pengorbanannya dalam perang di Bukit Chandu. Kisah ini mengetengahkan keberanian seorang anggota tentera berjuang demi memastikan tanah airnya tidak jatuh di bawah kuasa lain. Walaupun dituduh oleh orang lain sebagai pengkhianat bangsa, Lieutenant Adnan tidak berputus asa dan teruskan usaha sebagai askar untuk mempertahankan tanah Melayu. Pengorbanan beliau untuk negara kita haruslah menjadi kebanggaan rakyat. Setakat itulah perkongsian saya pada hari ini. Saya harapkan novel ini menjadi inspirasi kepada semua pembaca untuk memupuk semangat patriotisme yang tinggi. Sekian, terima kasih.